Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa khabar semua? Okey, pada malam ini kita akan buat satu perbincangan tentang isu-isu yang telah dikaji oleh kami, iaitu sepanjang kami ada di sekolah untuk melakukan pengalaman berasaskan sekolah pada peringkat yang pertama. Dan sebelum saya mulakan perbincangan pada malam ini, eloklah untuk saya memperkenalkan diri saya dan juga kawan-kawan saya, ahli kumpulan saya, iaitu nama diberi Muhammad Firdaus bin Yusof selaku daripada kelas Pendidikan Islam B. Okey, kawan saya yang pertama Muhammad Fahim bin Muhammad Azrin daripada kelas Pendidikan Islam B, dan yang ketiga iaitu Muhammad Fadlul Alim bin Amir daripada kumpulan Pendidikan Islam kelas B. Okey, bagi membincangkan isu yang pertama, eloklah saya untuk mengetuai ataupun memulakan perbincangan isu pada hari ini. Okey, baik. Pada sepanjang saya melakukan pengalaman berasaskan sekolah di sekolah Bukit Usi, saya mendapati satu isu yang berkenaan dengan kekurangan guru pakar dalam bidang core curriculum, yang bermaksud bahawa di sekolah Bukit Besi ini saya dapati bahawa kurangnya guru yang mempunyai kepakaran dalam bidang core curriculum seperti dalam bidang sukan. Jadi ini akan menyebabkan berlakunya batasan ataupun limit dalam kalangan pelajar untuk mereka menonjolkan bakat mereka kerana kurangnya asahan daripada guru-guru yang terlatih. Jadi saya berikan kepada saudara Muhammad Fahim untuk mengemukakan isu yang anda kaji sepanjang melakukan PBS di sekolah anda. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Firdaus kerana menjemput saya untuk memberikan apa yang isu saya yang telah saya kaji di sekolah saya. Jadi sebelum itu saya beritahulah dulu, saya melakukan PBS di sekolah SK Sungai Pusu, Sekolah Kebangsaan Sungai Pusu. Jadi setelah saya selama 2 minggu saya di situ, jadi saya lihat bahawa isu yang terdapat banyak isu, tapi yang saya mahu fokuskan pada malam ini adalah isu infrastruktur. Kerana saya lihat bahawa di sekolah saya infrastruktur itu ada, cumanya dia rosak. Sebagai contohnya saya boleh katakan bahawa tentang LCD. Semua kelas ada LCD, tapi setengah daripadanya telah rosak ataupun wayar yang hilang dan tak ada yang tidak boleh guna. Jadi itu mungkin salah satulah yang kita boleh dapat lihat. Tapi yang keduanya adalah kerosakan dari sudut bangunan sekolah. Kerana di sekolah saya ni bangunannya itu satu blok terpaksa ditutup kerana terdapat kerosakan dari sudut struktur bangunan. Kerana ada satu bangunan itu retak, jadinya satu blok itu tidak boleh digunakan. Jadi pelajar yang punya kelas di blok itu terpaksa berpindah. Jadi ia menyebabkan kekangan dari sudut pembelajaran. Itu sahaja yang saya lihat pada PBS kali ini. Jadi saya serahkan kepada saudara Alim untuk mengemukakan isunya. Jadi saudara Alim. Okay, baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama-tama sekali, terima kasih kepada saudara Muhammad Fahim. Okay, jadi semasa 2 minggu saya menjalani PBS di sekolah saya, iaitu Sekolah Kebangsaan Gangsa di Melaka, saya mendapati bahawa terdapat satu isu yang mana saya kira isu ni perlu diselesaikanlah dengan segera. Jadi isunya adalah kurangnya penggunaan teknologi dalam sesi PDP, khususnya penggunaan LCD ataupun projektor. Jadi berdasarkan pemerhatian saya mendapati bahawa guru-guru di sana masih bergantung sepenuhnya kepada kaedah tradisional, yang mana guru-guru ini akan menggunakan kapur dan pen marker lah. Okay, jadi di zaman moden ni kita telah terdedah dengan dasar-dasar sekolah seperti transformasi sekolah 2025, iaitu TS25, yang mana ianya menekankan penggunaan teknologi dalam PDP yang berkesan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran lah. Jadi
ciri-ciri TS Zulaiman ni adalah menjadikan pengalaman pembelajaran yang menarik, interaktif dan berpusatkan murid. Jadi disebabkan kekurangan bahan visual ataupun kekurangan penggunaan teknologi ini, saya mendapati bahawa ramai pelajar kelihatan kurang berminat, yang mana ada yang tidur, ada yang orang kata tidak fokus lah di dalam kelas. Jadi isu ni saya kira hangatlah di sekolah saya dan perlu diselesaikan lah. Okay, itu sahaja. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Mahfuzah Alim dan saudara Muhammad Fahim atas perkongsian isu yang dibangkitkan sebentar tadi. Jadi tanpa membuang masa, malam ini kita akan buat satu perbincangan. Jadi secara ringkasnya pada malam ini kita dapat 3 isu, iaitu yang pertamanya berkenaan dengan kekurangan guru yang pakar dalam bidang kurikulum, dan yang kedua berkaitan dengan fasiliti di sekolah, dan yang ketiga berkaitan dengan kurangnya kemudahan teknologi yang digunakan oleh para guru dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Okey, berdasarkan ketiga-tiga isu ini, saya ingin bertanyalah kepada rakan-rakan, apakah isu yang kita pendapat daripada 2 orang rakan saya ini untuk kita bincangkan ataupun kita kupaskan pada malam ini. Jadi boleh utarakan pendapat? Isu apa yang kita saya dulu Ya. Jika kita mahu bincang pasal isu, tentulah saya mahu isu saya, betul. Tapi saya lihat bahawa isu saya ni dia lebih kepada masalah kekurangan dana. Jadinya bila masalah kekurangan dana ni, kita bincang-bincang macam mana pun, kita still tak dapat mencari jalan penyelesaian selagi kita tiada duit, betul. Tapi saya menarik dengan isu yang diutarakan oleh saudara Firdaus yang mengatakan kekurangan profesionalism dalam kalangan guru, betul. Jadi untuk isu alim pula menarik juga. Cuma isu itu mungkin boleh dibawa untuk sebagai satu unit latihan kepada guru, kerana ia mungkin merupakan masalah daripada guru tersebut, iaitu kekurangan kegunaan teknologi. Jadi itu pendapat saya lah. Saya tidak tahu pendapat kalian. Jadi boleh kalian beritahu pendapat masing-masing. Saya serah kepada saudara Alim. Jadi Alim, apa pandangan awak tentang ketiga-tiga isu yang kita diutarakan? Okey, baik. Jadi jika kita bandingkan antara isu-isu yang kita telah utarakan tadi, saya tertarik dengan isu yang telah diutarakan oleh saudara Firdaus lah, yang mana tentang isu kekurangan guru pakar dalam core curriculum, betul? Betul. Jadi pada pendapat saya, isu itu sangat menariklah untuk dibincangkan. Okey, baik. Sudah mendapat kata sepakat bahawa malam ni kita akan membincangkan tentang isu kekurangan guru pakar dalam bidang kurikulum. Jadi berdasarkan isu yang saya utarakan tadi, jadi ada beberapa kesan ataupun akibat daripada kekurangan guru yang pakar dalam bidang kurikulum. Antaranya yang pertama iaitu kekurangan pelaksanaan aktiviti yang berkualiti. Okey, seperti mana yang kita tahu hari ini, dengan satu isu yang utama yang saya kemukakan itu tadi, menyebabkan berlakunya aktiviti yang melibatkan pelaksanaan kurikulum yang akan menjadi satu keterbatasan, dan apabila kurangnya profesional di kalangan guru-guru yang pakar ni akan menyebabkan murid tidak dapat mengetahui ilmu pengetahuan yang secukupnya dalam satu bidang. Sebagai contoh, saya berikan jika seorang guru mengajar bahasa Melayu, akan tetapi oleh kerana kekurangannya guru-guru yang pakar dalam bidang sukan, maka guru yang mengajar bahasa Melayu tersebut akan terpaksa mengajar murid-murid dalam bidang olahraga, contohnya dalam bidang berlari 200 meter ataupun aktiviti balapan dan padang. Jadi ini menyebabkan murid tidak mendapat pengetahuan ataupun ilmu yang betul tentang olahraga. Jadi ini menyebabkan berlakunya kurang kesan yang positif dalam pertandingan ataupun dalam bidang yang diceleburi oleh murid-murid tersebut. Jadi kesannya mereka ini tidak mendapat, murid ini sekolah atau pihak sekolah ini tidak mendapat satu penghargaan ataupun
keistimewaan daripada perkara tersebut. Jadi akibatnya ia akan menyebabkan kekangan pelaksanaan aktiviti yang berkualiti. Maknanya kita tidak akan dapat berlakunya mengadakan satu perkara yang efektif kepada pelajar, terutamanya dalam bidang kurikulum. Jadi yang keduanya iaitu seperti mana yang kita tahu dalam dasar transformasi sekolah ataupun TS25, salah satu tunjang utama ialah ini melahirkan murid-murid yang holistik, yang bermaksud bahawa murid ini dapat dilahirkan secara yang kita tahu jasmani, emosi, rohani dan sebagainya. Jadi tanpa adanya kepakaran guru dalam bidang kurikulum, maka secara automatik murid tidak mendapat ilmu yang cukup berkenaan dengan aspek jasmani. Jadi ini menyebabkan tidak berlakunya, kita tidak dapat merealisasikan salah satu tunjang utama dalam TS25 iaitu melahirkan murid yang holistik. Jadi kalau kita nak lihat murid yang sahaja pandai dalam bidang akademik, mungkin kita boleh ambil guru-guru yang pakar dalam bidang akademik, tapi dalam masa yang sama jika kita ingin melahirkan murid yang holistik, kita juga kena ada mempunyai guru yang bukan sahaja pandai dalam bidang akademik tapi juga pandai dalam bidang kurikulum. Jadi salah satu isu ataupun akibat daripada kekurangannya guru pakar dalam bidang kurikulum ini akan menyebabkan sesuatu sukan ataupun dalam bidang kurikulum ini menjadi keterbatasan dalam kalangan murid dan tidak akan berlaku satu kesan yang positif terhadap pihak sekolah. Jadi itu pandangan daripada pihak saya. Jadi saya ingin membuka ruang kepada saudara Fahim untuk menerangkan ataupun mengupaskan lagi tentang isu yang kita bincangkan atau kupaskan pada hari ini. Jadi dipersilakan. Saya rasa saya berikan ruang kepada saudara Alim dulu untuk bercakap. Alim, awak nampak seperti mahu bercakap dulu. Okey, baik. Terima kasih kepada Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Fahim dan saudara Firdaus. Jadi, bila kita melihat kepada isu di mana kurangnya guru pakar di dalam bidang kurikulum, saya mendapati bahawa terdapat perkara-perkara yang sangat membimbangkan, iaitu antaranya adalah guru terpaksa mengurus terlalu banyak unit kurikulum di luar bidang kepakaran dan waktu rasmi mereka. Jadi kalau kita rujuk transformasi sekolah TS25, salah satu prinsip utama adalah kepimpinan instruksional dan kolaboratif. Tetapi realitinya apabila guru ini dibebankan dengan pelbagai tugas kurikulum yang tidak selari dengan kepakaran mereka, ia bukan sahaja menjejaskan keberkesanan aktiviti, malah turut menjejaskan motivasi dan semangat guru itu sendiri. Jadi saya lihat sendiri seorang guru yang perlu mengurus dua kelab di sekolah saya lah. Satunya pasukan sukan dan satunya unit beruniform. Jadi bila saya tanya, guru tersebut dia macam kalau saya tidak menyelia, siapa lagi nak menyelia kan? Maksudnya kalau saya tak ambil tempat tu, siapa lagi nak ambil tempat tu untuk menyelia murid kan? Okey, jadi apabila kita tanya balik, adakah beban yang diletakkan kepada guru ini wajar? Dan yang paling penting adalah apakah kesan kepada murid? Jadi murid patut mendapat bimbingan yang berkualiti daripada guru lah, tetapi akhirnya murid ini hanya hadir secara fizikal tanpa mendapat nilai tambah itu sendiri. Jadi dalam program seperti dasar satu murid satu sukan dan pelaksanaan PAJSK, penyertaan aktif murid dalam kurikulum sangat penting, tetapi apabila guru sendiri tidak mahir atau kurang masa, murid hanya orang kata cukup syarat datang latihan tetapi tidak berkembang. Dan lebih membimbangkan lagi, saya melihat ada murid yang mula risau kerana bimbang tidak cukup mata kurikulum untuk permohonan kemasukan ke sekolah menengah tertentu seperti sekolah menengah berasrama penuh, MRSM dan sekolah-sekolah lain lah. Jadi dalam borang permohonan, markah kurikulum ni ada beratnya tersendiri. Tapi jika penyertaan murid tidak berkualiti dan tidak direkodkan dengan baik, perkara ini menyebabkan murid itu akan rugi walaupun murid tersebut sebenarnya berbakat.
Jadi ini adalah satu isu yang saya kira ramai terlepas pandang lah. Bukan semua ibu bapa tahu kepentingan PAJSK dan markah KOKO. Jadi bila markah tak cukup ni, murid ni terpaksa lupakan peluang untuk masuk ke sekolah impian mereka. Jadi macam mana ini adalah isu yang sangat penting lah yang kita perlu lihat dengan betul. Jadi itu saja daripada saya. Saya serahkan perbincangan ni kepada saudara Fahim Azrin. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Fadlullah Alim. Jadi betul apa yang dikatakan oleh saudara Fadlullah Alim. Dia kata bahawa markah PAJSK itu penting, betul? Jadi untuk sebagai saya, pengalaman saya, markah PAJSK ini sangat penting kerana untuk masuk ke IPG pun ia melihat kepada markah PAJSK. Jadi itu tanpa memasa, saya ingin membawa satu perkara berbangkit tentang isu utama kita pada hari ini. Iaitu isu dia tak adalah kita tidak boleh pandang remeh pada isu ini, iaitu isu kekurangan guru pakar yang menyebabkan penilaian dan pembangunan bakat murid dalam core curriculum tidak berjalan dengan berkesan. Okay, jadi seperti yang kita tahu dalam dasar TS25, salah satu terus utamanya ialah murid mempunyai potensi tinggi dan bakat individu yang dikenal pasti dalam dikembangkan secara sistematik. Tapi apa yang saya lihat semasa PBS 2 minggu ini, saya lihat bahawa terdapat murid yang berbakat dalam sukan. Contohnya dia pandai bermain bola ataupun dalam kesenian dia pandai menari ataupun dia pandai dalam pengucapan awan dan sebagainya. Tapi mereka ini sering tidak mendapat perhatian yang sewajar. Maknanya guru ini tidak tahu untuk tengok dia adakah dia mempunyai bakat tersebut, tapi guru tidak sedar kenapa guru pun sendiri tidak tahu untuk memilih perkara ini. Mungkin kekurangan pada profesionalism guru lah. Jadi contohnya guru yang tak tahu untuk kembangkan bakat murid tersebut, kita lihat bahawa banyaklah problemnya. Sebagai contohnya, contoh yang paling ketara saya lihat kan, ada murid yang sangat mahir dalam bermain bola sepak, betul. Tapi guru ini letakkan dia di dalam pasukan bola tampar. Sedangkan bahawa dia ini adalah seorang yang pendek. Tapi guru ini tidak nampak kerana apa? Guru tersebut juga tidak didedahkan dengan satu skill ataupun latihan yang sewajarnya yang patut diberikan oleh guru dalam menyertai atau mengurus sesuatu pasukan ataupun persatuan. Jadi ini sangatlah membazir. Sebagai contoh kan, budak itu pandai berdebat tapi guru itu memasukkannya dalam pertandingan bercerita. Jadi itu kan bertentangan dengan apa yang sepatutnya dimaksud. Jadi saya membawa lagi satu, jika kita rujuk dasar satu murid satu sukan, murid ini bukan sahaja perlu menyertai aktiviti, tapi sepatutnya dia ini berkembang dalam aktiviti tersebut. Maksudnya ialah apabila tiada guru pakaran, mereka ini tidak berperanan sebagai pencongkil bakat. Maknanya kata, guru ini tidak dapat melihat di manakah bakat sebenar murid tersebut. Seperti yang saya kata tadi, dia pandai main bola tapi guru masukkan dia dalam kelab bola tampar. Macam tu. Jadi guru-guru ini perlulah diberikan satu latihan ataupun senang cerita ialah kursus. Sebagai contoh kalau kursus bola sepak. Jadi jika guru itu telah menjadi guru pembimbing bola sepak, jadi guru itu perlu mengambil sijil kemahiran bola sepak. Jika guru itu memegang jawatan kuasa sebagai guru pembimbing bagi subjek pengucapan awam, jadi guru tersebut perlulah ada background yang mempunyai kelayakan yang sepatutnya dalam mengurus sesuatu persatuan. Jadi dalam konteks TS25 pula, salah satu ciri kemanjaan murid ialah pembinaan sahsia dan bakat secara menyeluruh. Jadi seperti saudara Firdaus cakap tadi, menyeluruh ini adalah dari segi jeris, iaitu jasmani, emosi, rohani, sosial, emosi, sosial. Jadi tapi bagaimana nak capai ini kalau kita sebagai guru tidak boleh menilai potensi murid dengan betul. Jadi saya cadangkan agar KPM atau PPD mewujudkan satu mekanisme latihan penilaian bakat core curriculum untuk semua guru. Jadi bukannya guru ini bukan hanya untuk guru option, contoh guru option pendidikan jasmani. Jadi tapi
setiap guru perlu tahu asas mengenal pasti dan memupuk bakat murid. Tambahan pula dengan sistem pentaksaian bilik darjah yang menilai semua aspek core kurikulum juga perlu ada pendekatan penilaian yang betul. Jadi sebagai refleksi, saya sendiri bahawa guru ini pada masa hadapan ini kita bukan sahaja perlu celik dalam bidang akademik, tetapi juga kita perlu ada kesedaran dalam meningkatkan aspek pembangunan potensi murid. Jadi ini selaras dengan hasrat TS25 iaitu yang mahu melahirkan murid seimbang dari IQ, EQ dan SQ. Dan kita sebagai bakal guru haruslah berubah. Jadinya saya mahu membuka kepada rakan-rakan, adakah mahu tambahan? Kalau tidak, saya akan tutup sebentar lagi. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Fahim atas peluang yang diberikan kepada saya. Jadi sebelum Saudara Fahim menutup tirai perbincangan kita pada malam ini, jadi saya ingin menambah satu cadangan ataupun beberapa cadangan berdasarkan isu yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi antara cadangan yang saya lihat dan saya kaji adalah yang pertama, pihak sekolah boleh mengadakan kerjasama ataupun kolaborasi dengan pihak Kementerian Belia dan Sukan untuk kita mendapatkan bantuan ataupun macam Saudara Fahim bagi tahu tadi, khusus kepada guru-guru yang mungkin tiada tauliah dalam bidang sukan. Jadi dengan adanya kerjasama atau kolaborasi yang dilakukan oleh pihak sekolah ini, maka kita dapat melahirkan seorang guru yang bukan sahaja bertauliah tapi juga dapat membimbing murid-murid dalam memajukan lagi sukan dan kurikulum di sekolah. Dan juga kita dapat lihat dengan cara ini juga kita juga dapat memberi ilmu baru kepada guru-guru dan membuka bidang guru ni dengan lebih luas lagi. Jadi itu antara cadangan yang saya dapat lihat dan saya dapat kupaskan pada malam ini. Jadi saya berikan semula kepada Saudara Fahim untuk kata penutup. Silakan. Jadi saya lihat pada muka Alim tu terdapat satu cadangan. Okey, Saudara Alim ada cadangan ke sebelum saya tutup ini? Okey, jadi saya ada satu cadangan. Jadi yang mana pihak pentadbiran sekolah perlu lakukan pemetaan minat dan kepakaran guru lah secara sistematik. Siapa yang ada kemahiran ataupun latar belakang tertentu, sebagai contohnya, guru tersebut pernah mewakili universiti dalam sukan-sukan tertentu ataupun aktif dalam NGO ataupun apa-apalah. Jadi mereka ini perlu dikenal pasti awal lah dan disusun dalam unit core kurikulum yang sesuai. Sebagai contoh, saya mempunyai sedikitlah kemahiran tentang sukan sepak takraw. Okey, jadi apabila saya posting nanti lagi 3 tahun, saya akan mengambil tempat sebagai penyelia kelab sukan takraw lah. Jadi dengan cara ini kita bukan sahaja dapat mengurangkan beban guru tetapi juga meningkatkan kualiti penyertaan murid sekaligus membantu mereka mendapat markah kurikulum yang lebih baik untuk kemasukan ke peringkat menengah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baik sungguh cita-cita kamu untuk mewakili takraw ya. Jadi Saudara Firdaus kata pihak berapa kata? Sukan KBS. KBS boleh membuat kursus untuk guru-guru lah. Jadi saya sokong dengan cadangan Saudara Firdaus dan Fadlullah Alim kerana ia menunjukkan bahawa kita ini mempunyai nyala rasa seorang guru dalam meningkatkan sahsiah murid kita. Jadi tanpa membuang masa, kerana masa pun sudah habis. Jadi secara kesimpulannya, kekurangan guru pakar dalam core kurikulum bukan sahaja cabaran dari segi sumber manusia, tapi ia memberi kesan langsung kepada pelaksanaan dasar TS25 dan satu murid satu sukan. Jadi peranan guru sangatlah penting, bukan sahaja mengajar tetapi pembina potensi murid secara menyeluruh. Oleh itu, perubahan struktur, latihan dan sokongan profesional amat diperlukan. Dan kita sebagai guru pelatih perlu bersedia untuk menyambut cabaran ini dalam profesi sebenar nanti. Jadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Alim dan
Saudara Firdaus kerana telah menyertai satu perbincangan ini yang mengeluarkan pelbagai isu, pelbagai cadangan dan juga idea-idea yang bernas dalam meningkatkan lagi kualiti seorang guru. Jadi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.